tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, kita berhenti pada ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ayat tentang Baitullah, ayat tentang korban. Dan sebelum itu, ayat yang ke-17 kita bermula dengan ayat tentang golongan di akhirat kelak, orang beriman, orang Nasrani, orang Sabi'in, orang Yahudi, orang musyrikin dan juga orang Majusi disebut dalam ayat ini. Mereka satu hari nanti akan dihitung di hari akhirat, yaumul fasli, pada hari dipisahkan antara golongan yang benar dan juga golongan yang salah. Jadi itu merupakan kesinambungan kepada ayat-ayat yang di awal surah yang menyebut 3 golongan manusia. Wa minan nasi man yujadilu fillah wa minan nas. 3 golongan manusia disebut di awal, kita dah jelaskan dalam pertemuan yang kedua. Seterusnya minggu lepas kita masuk tentang apa yang disebut sebentar tadi, suasana di akhirat, pengadilan yang akan dilakukan. Seterusnya terus masuk ayat tentang azab seksa, nikmat untuk ahli syurga, dan termasuk tentang penindasan yang dikenakan oleh kaum musyrikin terhadap golongan yang beriman. Penindasan yang dikenakan oleh kaum musyrikin terhadap golongan yang beriman. Golongan yang beriman yang ingin mengerjakan haji dan juga ibadat di Baitullah. Jadi walaupun haji ketika itu belum disyariatkan, tetapi maksud haji yang kita sebut ataupun yang dimaksudkan dalam ayat itu ialah beribadat di Baitullah. Mereka dihalang. Mereka ni yasudun. Yasudun ni, sadda yasudun ni bunyi pun kita nampak bunyi halangan. Okey. Jadi mereka menghalang dan juga menindas. Jadi setelah itu ada disusuli dengan ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim. Wa idh bawwa'na Ibrahima makanal bait. Sampai habis ayat dan juga diteruti dengan beberapa ayat yang lain menceritakan tentang Kaabah dan juga kisah Nabi Ibrahim an tahhira baita lit-taifina wal-'akifina wa ruk'as sujud, untuk membersihkan Baitullah daripada syirik, untuk orang yang bertawaf dan juga untuk orang yang menunaikan solat, membersihkan bersyirik dan juga mengangkat nilai tauhid. Sebab itu rumah Allah SWT ni dalam ayat sebelumnya mencela golongan yang menindas orang daripada menunaikan ibadat di Baitullah. Sebab rumah Allah ni untuk semua orang, al-akif wal bad disebut itu, sama ada orang dalam Makkah ataupun di luar Makkah. Kesetaraan itu, maksudnya semua sama, mereka berhak dapat hak masing-masing dalam menunaikan ibadat. Jadi isunya ialah isu penindasan. Selepas itu ceritakan tentang Nabi Ibrahim, sejarah awal setelah golongan musyrikin ini menyeleweng dan juga terpesong. Mengungkit kembali sejarah pembinaan Kaabah, apa maksudnya, siapa yang bina, Nabi Ibrahim AS, apa tujuannya, apa perintah-perintah awal, dan juga apa yang telah terjadi. Dengan sejarah ringkas itu kita nampak apa yang telah terjadi dari syirik yang dilakukan oleh golongan musyrikin dan juga cuba disokong oleh golongan ahli kitab Yahudi terutamanya. Mereka sanggup kata dalam ayat yang lain bahawa golongan musyrikin ini lebih ada hidayah, lebih mendapat hidayah berbanding pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud kerana mereka punya dendam dan juga kerana kemarahan mereka sebab Nabi SAW dari jalur Nabi Ismail. Mereka menanti-nantikan seorang Rasul dalam kalangan mereka. Baik, jadi selepas itu dijelaskan beberapa ayat yang lain tentang korban pula, dan juga disebut bahawasanya korban ini ada juga dalam tradisi ajaran sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi korban itu untuk apa? Untuk takwa kepada Allah SWT.
untuk Allah SWT, menyebut nama Allah, bukan untuk upacara, untuk syaitan, upacara untuk mana-mana makhluk. Kan? Jadi itu yang dibahaskan. Dan juga ditegaskan lagi soal tauhid, menunjukkan ayat-ayat sebelum selepas daripada penindasan itu lah ayat berkaitan tauhid, mengangkat kembali apa sebenarnya maqasid Baitullah, apa sebenarnya maqasid haji, dan juga apa sebenarnya maqasid korban. Semuanya berbalik kepada tauhid dan juga kesatuan umat manusia dalam mengerjakan ibadat yang mereka seharusnya kita panggil menjadikan Baitullah itu sebagai tempat pertemuan mereka, tempat mereka bertukar fikiran, tempat mereka bersolidariti, tempat mereka sebagai satu umat. Jadi tu Baitullah. Dijelaskan juga maqasid haji dan juga sebagainya, dan juga dijelaskan juga perumpamaan golongan yang syirik itu di ayat 31, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Jadi orang yang syirik itu seolah-olah orang yang jatuh daripada langit, lalu ada burung. Bayangkan, ni kena bayangkan, Syekh ataupun Ustaz Syed Qutb dalam buku beliau Taswif Fani beri perhatian tentang ayat-ayat begini. Dia kata bila datang ayat-ayat berbentuk gambaran yang membayangkan, kita kena bayang betul-betul. Golongan musyrik ni macam mana? Golongan yang syirik kepada Allah SWT punyalah tidak ada Tuhan. Dalam erti kata, Tuhan yang mereka percaya ini tak boleh tolong langsung dia. Maksudnya dia terkapai-kapai dan juga seperti debu yang di bawah angin. Maksudnya ikut ke mana-mana, dia tidak berpegang dengan satu kekuatan yang agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti orang yang jatuh daripada langit lalu disambar oleh burung, burung pun merobek-robek dia, makan dengan jari dia. Ataupun kalau bukan itu, dia seperti yang tidak disambar burung tetapi dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Tempat yang jauh dan juga membinasakan. Fi makanin sahiq. Apa ayat ini timbul di tengah ataupun di antara ayat tadi? Nak tegaskan apa yang saya sebut, iaitulah tentang tauhid. Sebagai maqasid haji, maqasid Baitullah, objektif matlamat utama haji, matlamat utama Baitullah, dan juga agenda utama Nabi Ibrahim AS yang panggil orang datang, wa azzim fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Maksudnya ini agenda besar. Zaman berzaman yang Nabi Ibrahim AS melaungkan seruan untuk menunaikan ibadat, mengimarahkan Baitullah. Baik, seterusnya termasuk pada hari ini ayat yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Baik. Jadi ayat 38, 39, 40, 41 cakap tentang perang. Tengok 38, 39 dulu ya. Jadi bercakap tentang perang, bahawasanya Allah Ta'ala membela orang yang beriman. Allah Ta'ala tidak suka kepada tiap-tiap seorang yang khianat lagi tidak bersyukur. Ini golongan musyrik, ia dahlah khianat, dan juga golongan ahli kitab, kalangan Yahudi, khianat, dan juga mereka juga tidak bersyukur. Apa tanda syukur? Antaranya mentauhidkan Allah SWT. So tu ada konsep syukurul mun'im, bersyukur kepada pemberi nikmat. Suatu surah An-Nahli adalah surah syukur, syukur kepada nikmat, surah An-Ni'am. Jadi nikmat ni balasannya ialah kita bersyukur. Tanda bersyukur ialah paling basic ialah mengakui Tuhan yang memberi. Dan juga mengakui dia punya keesaannya, sudah tentu dia Maha Agung. Kemudian beribadat kepadanya. Itu basic sekali. Tapi golongan yang khianat, Allah Ta'ala tidak suka, dan juga mereka menentang Rasulullah SAW dan juga kaum beriman, mereka menindas. Ayat ini kemudian disebut keizinan, uzina, keizinan. Siapa yang izinkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah Taala tidak kata berperanglah. Tapi itu kata diizinkan. Sebab apa? Sebab sebelum itu tidak diizinkan. Apa fasa sebelum itu? Fasa sebelum itulah fasa bersabar dan juga menanggung sebarang mehnah dan juga cabaran yang dihadapi oleh umat Islam. Tanggung dengan penuh kesabaran. Bukan masanya lagi untuk membalas
serangan dan juga mempertahankan diri secara fizikal. Jadi uzina, diizinkan kepada diizinkan untuk berperang kepada orang Islam yang diperangi. Sebab apa? Sebab mereka dizalimi. Bi'annahum zulimu. Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Baik, kita tengok seterusnya. Kalau ikut ayat seterusnya menjelaskan lebih lanjut kenapa mereka dizalimi. Macam mana bentuk mereka dizalimi. Dan juga ayat tadi disebut tentang kita panggil Allah wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah memang cukup kuat, cukup mampu untuk membantu mereka Nabi SAW dan juga golongan beriman. Seterusnya apa yang mereka ni dizalimi apa? Mereka ni ayat sebegini diulang dalam beberapa ayat yang lain. Okey, antaranya dalam surah Al-Mumtahanah. Mereka ni dihalau, diusir, terusir daripada negara mereka, daripada wilayah mereka. Bighairi haqq, tanpa sebab. Yang tanpa justifikasi yang benar. Ada setengah orang boleh dibuang daerah, boleh dibuang negeri. Ada justifikasi dia. Dia mungkin buat kekacauan ke, buat kerosakan ke. Tetapi yang ni tanpa justifikasi, sebarang justifikasi, melainkan kerana mereka ni beriman dengan Allah dan Rasulullah SAW. Illa an yaqulu rabbuna Allah. Hanya kerana mereka kata Tuhan kami yang menciptakan kami, mengurus kami, mentadbir kami, menjaga kami ialah Allah. Baik. Seterusnya dibagi tahu lagi. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, pasti runtuh tempat-tempat pertapaan, sawami' dan juga gereja wabi'un, gereja kaum Nasrani. Sawami', sawma'ah tu jamak kepada sawma'ah saya. Jadi sawami' ialah tempat-tempat ibadat golongan rahib. Seterusnya gereja. Seterusnya sinagog. Tempat ibadat ataupun kuil golongan Yahudi, dan juga seterusnya masjid yuzkaru fiha ismullahi katsira. Dan sesungguhnya disebut lagi jaminan, maksudnya Allah Ta'ala akan menolong sesiapa yang menolong agamanya. Allah Ta'ala maha kuat lagi maha kuasa. Baik, tengok seterusnya. Kalau kita lihat ayat keizinan perang tadi, kita tengok slide seterusnya. Ayat keizinan perang tadi berkait dengan ayat yang mana? Berkait dengan ayat yang mana? Kalau ikut ayat ini, sebelumnya ialah ayat tentang korban. Sebelumnya ayat tentang korban. Ayat terakhir, ayat ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah ataupun daging haiwan korban itu tak sampai kepada Allah. Yang sampai ialah ketakwaan daripada kamu. Jadi adakah ayat ini, ayat yang izinkan perang ini menjamin pertolongan dan juga bantuan Allah SWT kepada kaum beriman ini berkait dengan ayat ini? Ini ilmu munasabah. Biasanya orang kata macam tu berkait. Dia pun bagi justifikasi berkait. Saya punya kajian dan juga bacaan berpandangan. Hasil saya punya saudara berpandangan ayat ini sebenarnya, ayat-ayat keizinan perang ini sebenarnya berkesinambungan dengan ayat yang ke-25 tadi. Ayat 25 ayat apa? Ayat yang menyebut tentang golongan kafir dan juga menghalang wa yasudduna an sabilillah, menghalang kaum beriman daripada jalan Allah dan juga Masjidil Haram, yang Allah Ta'ala jadikan tempat itu sawaan al-aqifu fil walbad. Jadi untuk semua manusia sama je. Sama ada orang dalam Mekah ataupun luar Mekah. Siapa yang man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin, melakukan kezaliman, tapi yang melakukan kezaliman dengan penyelewengan, penyelewengan yang bersifat zalim, maka kami akan kenakan dia dengan azab yang pedih. Azabin nuziqhu min azabin. Sebab itulah ayat-ayat yang kita sebut tadi tentang Nabi Ibrahim, tentang Baitullah, tentang haji, tentang korban, dan juga semua itu bertitik tolak daripada mesej untuk mengangkat balik kedudukan tauhid dalam semua ibadat itu. Risalah Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW ini, yang diingkari oleh mereka, bukan sekadar diingkari, yang cuba ditangani secara bertahun-tahun secara ganas. Secara ganas dengan menindas dan juga menghalang kaum beriman daripada melakukan amal soleh, ibadat dan juga beribadat di Masjidil Haram.
Jadi, ayat yang izinkan perang ini berkait kat sini. Ayat antara ayat izin perang dan juga ayat penindasan ini ialah ayat yang kita bersifat selingan. Selingan yang angkat balik mesej tauhid dan juga basic yang penting tentang beragama dan juga tentang khususnya haji dan juga korban. Okey? Jadi ini, nampak kesinambungan yang relate. Dalam bahasa Al-Imam Al-Farahi, ayat yang antara beberapa ayat ini dia panggil ayat macam dalam bahasa Arab jumlah mu'taridah. Ini penting. Ini saya perasan kalau setengah orang yang tak faham kaedah tadabbur dan juga yang tidak mempelajari kaedah-kaedah tafsir, mereka boleh tersilap. Dia kata, ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya je lah. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi salah satu teknik penting ataupun kaedah penting untuk memahami Quran secara sistematik, secara nizam, ialah kita memahami ayat, potongan-potongan ayat, dan memahami potongan itu berkait rapat dengan ayat mana. Jadi Syekh Imam Al-Farahi menekankan soal itu, jadi saya mengutamakan ini perkaitannya. Okey, ini perkaitannya. Jadi sebab tadi sebut tentang sikap mereka yang melampaui batas sehingga menindas kaum beriman daripada mengerjakan ibadat. Jadi seterusnya mengizinkan golongan beriman untuk membalas tindakan mereka. Bila tiba masanya. Setelah diberi perhatian sebentar, selingan sebentar ayat-ayat tentang mesej Nabi Ibrahim, Baitullah dan juga korban yang kita sudah bicarakan. Nampak? Perkara ini ayat konsep sebegini, munasabah sebegini berteraskan prinsip ataupun kaedah nizamul Quran, kaedah kesatuan tema ataupun apa tema utamanya. Jadi ini juga boleh kita lihat dalam beberapa surah yang lain. Saya tak akan diterangkan di sinilah. Okey. Jadi kat sini kita terangkan surah Al-Hajj. Jadi kat situ. Jadi ayat ini tentang keizinan perang berhubung dengan ayat sebelumnya penindasan puak musyrikin. Jadi ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Baitullah dan lain-lain itu sebelum itu lebih kepada selingan yang menegaskan mesej utama, tapi hubung kaitlah antara ayat perang dengan ayat 25. Ayat berkaitan penindasan golongan musyrikin. Ini penting. Penting dan juga kita terus boleh relate. Kenapa tiba-tiba muncul ayat perang? Sebab korban. Sebab Baitullah. Kita boleh relate. Sebab sebelum itu bercakap tentang penindasan dan juga sikap ganas golongan musyrikin dalam memerangi golongan yang beriman. Selepas itu diterangkan. Tentang kita panggil selepas itu diterangkan tentang kenapa. Okey. Ayat ini dimulakan dengan jaminan Allah SWT akan membantu kaum yang beriman. Membantu Nabi SAW dan juga kaum beriman. Nak suruh sesuatu yang baru ni. Allah Ta'ala tidak mula dengan berperanglah ataupun diizinkan kepada kamu untuk mempertahankan diri dengan cara serangan fizikal. Tidak. Tapi sebut dahulu jaminan Allah Ta'ala akan membantu golongan yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Kalau kita menghadapi masalah, kemudian ada satu jaminan daripada kabel besar. Tak apa, ada masalah beritahu saya akan settlekan. Contoh. Jadi, kabel besar itu ataupun orang yang cukup kuat itu sehingga tidak ada siapa yang akan langgar dia, sudah tentu kita akan rasa tenang dan juga kita berani untuk bertindak sewajarnya menurut arahan yang diminta. Jadi dalam konteks ini, kita boleh bayangkan begitu, Allah SWT kata, membuka perintah perang ini dengan jaminan bahawasanya Allah Ta'ala akan membela. Sentiasa digunakan perkataan kita panggil fi'il mudhari'. Akan dan juga sedang, memang sentiasa seterusnya juga begitu. Dan ini menunjukkan bahawasanya musuh mereka itu akan ada juga sentiasa menzalimi mereka. Akan ada dari masa ke masa. Setiap kali itu Allah Ta'ala akan membela dan juga mempertahankan mereka. Dalam Al-Hajj ayat 40, beberapa ayat selepas itu, ini ayat 38, lepas tu 39, lepas tu 40 ada lagi disebut. Allah Ta'ala menjamin lagi. Allah Ta'ala kata apa?
Wala yansurannallahu man yansuruh. Ini penegasan juga. Ada lam taukid, ada nun itu pula. Wala yansurannallah. Allah Ta'ala pasti akan bantu orang yang membantu agamanya. Baik. Jadi, kenapa diizinkan perang berdasarkan dalam surah Al-Hajj ini? Antaranya disebut sebagai spesifik. Ini dipanggil ailah. Ini dipanggil maqasid perang. Kenapa? Dalam surah Al-Hajj ini disebut kezaliman. Bi'annahum zulimu. Kerana mereka dizalimi. Kezaliman dan juga penindasan keagamaan terhadap kaum yang beriman. Semata-mata kerana mereka mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka ditindas. Mereka dizalimi. Mereka dikenakan pelbagai tindakan yang ganas. Seterusnya, kemuncaknya mereka diusir dari kampung halaman semata-mata kerana menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan juga ayat ini juga memberi jaminan kebebasan beragama kepada orang yang beriman. Apa maksudnya? Kita tengok ayat yang seterusnya. Ataupun dalam ayat yang ke-40 itu dijelaskan. walaula dafa'allahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Jadi Allah Ta'ala kata beritahu satu peraturan universal lah, hukum alam ataupun hukum dalam dunia ini kena ada seimbang. Kena ada kita panggil kalau orang menceroboh ada kena dibenarkan mempertahankan diri. Tidak ada konsep dalam ajaran agama kita. Kalau ikut slide ini next Iman, next lagi. Okay. Jadi tidak ada konsep boleh next lagi tidak ada konsep kita panggil tidak balas. Kalau orang pukul pipi kanan bagi pipi kiri, tidak ada. Jadi ayat ini memberi justifikasi juga dari sudut sejarah dan juga dari sudut apa yang berlaku di dunia ini begitu. Siapa yang menzalimi dia mesti ditangani, kezaliman itu dibalas ataupun dihadapi. Jadi kalau kita dalam surah Al-Baqarah, walaula dafa'allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd. Dengan surah ini walaula dafa'allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd sama. Okey? Tapi dalam surah Al-Baqarah ayat 251 yang datang selepas kisah Talut dan juga Jalut itu sebutlah fasadatil ard, akan binasalah, akan hancurlah bumi. Kalau Allah Ta'ala tidak benarkan untuk sama manusia membalas antara kezaliman masing-masing, maksudnya siapa yang menceroboh dia boleh balas, diizinkan membenarkan perkara tersebut untuk berlaku. Kalau Allah tidak membenarkannya, pasti akan runtuh binasa bumi. Itu Al-Baqarah sebut. Selepas kisah Talut dan juga Jalut. Jadi konteksnya perang. Talut dan juga Jalut. Ayat-ayat akhir lah dalam surah ataupun babak antara babak-babak akhir dalam surah Al-Baqarah. Kisah ini pula selepas keizinan perang, konteksnya perang juga. Sebut walaula dafa'allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd, kalau Allah tidak membenarkan manusia ini, mendorong manusia ada dalam fikiran mereka kesedaran untuk melakukan hal demikian, bahkan membenarkan dalam syariat mereka, setengah manusia menentang pencerobohan setengah yang lain, pasti akan runtuh tempat-tempat pertapaan, sawami' dan juga rumah ibadat kaum Nasrani dan juga rumah ibadat kaum Yahudi dan juga masjid orang Islam. Kita nak beritahu apa? Nak beritahu ayat yang kita sebut ini, ayat dalam surah Al-Hajj ini sebenarnya menjelaskan ayat surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah sebut secara umum akan hancurlah bumi. Tapi lagilah terkesan, yang paling terkesan juga akan hancurlah rumah-rumah ibadat. Jadi disebabkan itu, perlu diizinkan untuk perang untuk menyelamatkan hak untuk beragama ini. Jaminan untuk beragama ini. Jadi seterusnya dalam slide seterusnya saya jelaskan bahawasanya Al-Hajj 40 ini menjelaskan Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 251 tadi datang selepas ayat tentang perang Talut dan juga Jalut. Al-Hajj ayat 40 pula datang selepas ayat tentang keizinan perang. Kalau Talut dan juga Jalut berkait dengan kita panggil tentera kecil menentang tentera besar, sebenarnya saya nak tarik perhatian, ayat ini juga ada kaitan. Sebab selepas itu perang pertama yang dihadapi oleh golongan Muslim perang apa?
Perang Badar. Perang Badar antara pasukan kecil dengan pasukan besar. Okey, pengajaran tentang pasukan kecil boleh menewaskan pasukan besar ini berkait dengan kisah Talut dan juga Jalut juga. Ini juga amaran kepada ahli kitab. Amaran kepada golongan Yahudi. Mereka tahu tentang perkara ini. Sebab yang menewaskan, antara yang terlibat menewaskan tentera Jalut itu ialah Nabi Daud. Faqatalahu Daud. Nabi Daud, masa tu kecil lagi, dia terlibat dalam perang bersama golongan Talut, mengalahkan Jalut. Jadi kamu mengingkari pasukan yang benar, kamu bersama dengan golongan musyrikin, tidak bersama dengan golongan yang beriman. Sedangkan golongan beriman ini akan dibantu oleh Allah walaupun mereka sedikit dan juga ditindas. Sedikit dan juga ditindas. Jadi ayat ini ada berkaitan sebenarnya. So Talut dan juga Jalut dalam surah walaqad ansarakumullah bi badrin wa antum azillah, dalam surah Anfal. Jadi itu berkait dengan perang Talut dan juga Jalut juga. Jadi kenapa? Kedua-duanya menyebut justifikasi di sebalik keizinan perang. Perang menjadi ruang semak imbang untuk menolak kerosakan dan juga menjamin kebebasan beragama. Hak untuk beragama yang dihalang pada golongan yang beriman. Ini banyak berlaku dalam sejarah. Dalam kisah Ashabul Kahfi, hak untuk beragama juga berbeza dengan agama negara yang syirik. Jadi ini isu yang penting, isu yang besar. Kalau kita baca kisah Ghulam dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga beberapa imam yang lain, ialah soal beragama juga. Ghulam dakwah itu aspek lain lah, saya tak cerita kat sini, tak sempat. Cuma kita nak beritahu banyak kisah sebegini sebenarnya. Kisah golongan yang besar ini, mereka memaksa orang lain untuk tidak beriman. Mereka menghalang orang lain daripada beriman. Mereka menghalang orang lain daripada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Jadi apa maksud perang daripada surah Al-Hajj? Mempertahankan diri daripada pencerobohan dan juga penindasan, mengelakkan kerosakan di muka bumi, terutamanya kerosakan rumah ibadat. Dan juga menjamin hak beragama dan juga rumah ibadat, terutamanya Baitullah. Kan kita dah kaitkan ayat-ayat sebelum ini kaitan Nabi Ibrahim dan juga Baitullah dengan isu yang besar yang dilakukan oleh musyrikin menindas golongan yang beriman, sehingga golongan beriman ini nak solat pun kena sorok-sorok dan juga nak imarahkan Masjidil Haram tak boleh. Mereka menghalang. Okey? Jadi ini. Dan juga saya dah sebut juga dalam pertemuan yang lepas, bagaimana menariknya kalau kita tadabbur ayat-ayat berkaitan haji dan juga umrah, kita akan dapati bahawasanya ada ayat sebelum ataupun selepas ia berkaitan perang. Ini saya terangkan. Ini saya lebih kepada ini tadabbur peribadi saya dapati begitu juga konsisten. Bila surah Al-Hajj pula ada ayat berkaitan keizinan perang. Ini maksudnya penting memelihara keamanan dan juga menjamin kestabilan untuk memastikan ibadat di Masjidil Haram itu boleh dilaksana. Juga penting juga kekuatan kepada golongan yang beriman untuk mereka mempertahankan rumah Allah SWT, Masjidil Haram, terutamanya seterusnya masjid-masjid yang lain, Madinah dan juga Al-Aqsa. Hikmah susunan rumah ibadat. Kalau kita lihat ayat ini menyebut lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsiran. Timbul pertanyaan, kenapa disusun tempat ibadat rahib ataupun tempat pertapaan terlebih dahulu, kemudian biya'un, kemudian solawat, kemudian masajid. Ini antara persoalan yang boleh difikirkan. Kalau kita lihat mungkin antara jawapannya mungkin sebab macam surah Wattin kot, Wattin wa Zaitun, wa Turi Sinin, wa hadzal baladil amin. Sebut Kristian dulu, Nasrani dulu, kemudian sebut Bukit Sina berkaitan Yahudi, kemudian sebut berkaitan orang Islam. Mungkin. Okey, ada kemungkinan. Ini antara dalam fikiran saya bila baca ayat ini. Kenapa? Tapi dalam pandangan seorang ulama besar tafsir Al-Allamah, Syekh Dr. Ahmad Hassan Farhad, dia guru, maha guru kepada ramai ulama tafsir zaman ini. Beliau maha guru kepada ramai ulama tafsir zaman ini. Ahmad Hassan Farhad, beliau menyebut hikmahnya pada pandangan beliau sebab nak tekankan kepentingan keizinan untuk
perang ataupun sesuatu yang berbentuk kekerasan itu sebagai balasan terhadap golongan yang melampaui batas kepentingan hal ini, kepentingan perang untuk mempertahankan juga rumah ibadat dan juga jaminan hak untuk beragama beribadat kepada Tuhan. Jadi kenapa? Kata beliau sebab dimulakan dengan surah Mi' dan juga Biya ini sebab golongan yang Kristian, Nasrani, kalau biara dan juga golongan pendeta, mereka selalunya mereka ini dengan slogan agama, ajaran yang aman, tidak perang apa semua. Okey. Jadi sedangkan rumah ibadat mereka juga terpelihara dalam sejarah kerana keizinan perang ini ada untuk menentang golongan melampaui batas. Sebab itu baru ada sinagog Yahudi solawatun, lepas itu masajid yuzkaru fiha hasmullahi katsira. Ini kata Ahmad Hassan Farah, agak menariklah dari sudut pandangan beliau, ada poin yang sesuai lah dengan konteks ayat ini. Kenapa susun begitu? Baik. Jadi lebih-lebih lagi ayat-ayat ini sebenarnya lebih sebut dalam rumah-rumah ibadat itu lebih dimasukkan pada ajaran sebelum ini. Maksudnya tak semestinya zaman ini boleh masuk secara secondary. Maksud ibadat jihad ini mestilah mengelakkan daripada menghancurkan rumah-rumah ibadat. Dan juga dalam Islam memang itu antara hukum ataupun adab yang penting dari sudut jihad yang melibatkan peperangan. Dalam masa yang sama, ini menunjukkan bahawasanya tempat-tempat ibadat kalau Nasrani pada zamannya itulah ajarannya. Okey, sebelum diturunkan Nabi Muhammad SAW kan, solawat ataupun tempat ibadat Yahudi itulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi sebelum itu. Walaupun sebelum Nabi SAW diutuskan. Jadi selepas diutuskan, jadi akhirnya rumah ibadat tumpuan dan juga utama ialah rumah-rumah ibadat orang Islam. Okey, tetapi dalam masa yang sama secara secondary-nya tafsiran seterusnya boleh juga maksud rumah ibadat ini mestilah kita panggil salah satu cara untuk memeliharanya dengan daripada pencerobohan dan juga kerosakan golongan yang melampau yang bom sana bom sini macam Israel buat, macam US buat kepada Iran sebelum ini. Jadi yang paling penting dalam konsep Islam adalah memelihara rumah ibadat. Antara yang penting. Lebih-lebih lagi rumah ibadat yang berkait dengan orang Islam itu sendiri. Okey, kita ada tanggungjawab itu. Itu antara menyebabkan kita panggil disyariatkan perang, diizinkan perang. Lagi-lagi kalau kita hubungkan ayat tadi dengan ayat keizinan perang tu dengan ayat penindasan golongan musyrikin terhadap kaum yang beriman. Baik, seterusnya. Seterusnya kalau kita lihat ayat yang 41 yang datang selepas ataupun betul-betul dalam konteks dalam lingkungan ayat berkaitan perang ini, ayat seterusnya 41 mengisyaratkan Madinah sebagai pusat kaum muslimin berkuasa. Pusat kekuasaan golongan yang ditindas itu. Ini mengisyaratkan dan juga memberi harapan, memberi bayangan. Jadi allazina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Jadi golongan yang Allah Ta'ala berikan kekuasaan kepada mereka meminta di muka makkannahum fil ardi. Jadi mereka ini ayat yang memberi gambaran Allah Ta'ala yang memberi kekuatan kepada mereka, memberi kekuasaan kepada mereka. Walaupun sebelum itu ditindas. Mereka berada di kemuncak penindasan sehingga menghadapi pengusiran dan mereka kalau kita kata di hujung fasa Makkah surah Al-Hajj ini mereka sudah bersedia untuk berhijrah. Sebagaimana sebahagian ayat dikatakan ialah awal fasa Madinah. Jadi ini fasa-fasa genting. Okey, tapi ayat ini memberi harapan. Dimulakan dengan harapan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah Taala akan membela dan juga mempertahankan juga membantu golongan beriman. Diteruskan selepas ayat perang diteruskan lagi dengan harapan bahawa mereka akan diberikan kekuasaan. Ini syarat baik. Jadi ini khabar baik. Terhadap golongan yang sedikit kata kita ramai.
Tapi tak ramai yang berkualiti. Sekitar kalau kita lihat dalam Perang Badar pun yang terlibat 300 lebih, 313 menurut riwayat yang berbeza kan. Jadi seterusnya dalam ayat ini juga sebut mereka ini menunaikan solat, mengerjakan zakat dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Ini merupakan ciri golongan yang kuat. Sebelum itu nak tunaikan solat dengan kita panggil terang-terangan. Tak boleh. Menaikkan zakat maksudnya mereka mula boleh melakukan kita panggil aktiviti, kegiatan ekonomi dan seterusnya mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada golongan yang berhak ataupun boleh masuk sedekah yang diperlukan. Ini maksud sudah ada masyarakat. Jadi ini isyarat tentang Madinah sebagai pusat kekuasaan dan juga harapan kepada golongan yang beriman bahawasanya penindasan itu akan habis taatnya. Satu. Seterusnya ini juga menunjukkan ayat ini ayat yang mengisyaratkan akan datang. Akan datang golongan yang beriman juga perlu ada kekuatan untuk menghadapi penindasan golongan yang melampaui batas, mencampuri urusan. Kita panggil mereka dalam beribadat dan juga dalam beriman yang menindas mereka. Kalau tidak bersetuju, memang orang agama lain tidak akan setuju dengan kita. Memang orang agama lain tidak mahu kita kekal dalam agama kita kalau mereka tak sudi dengan agama mereka kan. Mereka pandang agama kita salah, kita pandang agama mereka salah. Tetapi ada setengah golongan lain dia mahu memaksa kita. Mahu memaksa kita supaya tidak patuh agama. Mahu memaksa kita supaya mengikuti ajaran mereka. Jadi golongan ini cara handle mereka kalau pemaksaan itu berlaku dengan lebih teruk dengan kita panggil penindasan, keganasan. Jadi cara hadapi mereka bila mana ada fasa kekuatan ialah dengan keizinan untuk menentang mereka. Okay, bila hal itu berlaku, satu hari nanti akan diberikan kekuasaan kepada mereka. Ni. Dan juga seterusnya boleh faham juga ayat ini sebagai ciri-ciri golongan yang akan diberi kekuasaan itu. Mereka hendaklah konsisten juga memelihara zakat, solat, zakat dan juga melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Juga amal ma'ruf nahi munkar ini salah satu aspeknya adalah perang. Amal ma'ruf nahi munkar ini, perang ini merupakan kita panggil salah satu juzuk daripada amal ma'ruf nahi munkar. Waktu perbahasan tentang jihad peperangan berada dalam aspek ini. Waktu dengan kitab tentang amal ma'ruf nahi munkar, bawah dia ada aspek perang juga. Okey? Baik, seterusnya ayat-ayat yang seterusnya mengukuhkan lagi bahawasanya Allah Taala akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 42 hingga 51. Dengan cara apa Allah Taala memberi jaminan bahawasanya pertolongan Allah menolong Nabi dan umat Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam melawan musuh mereka itu tadi. Satu khabar gembira, isyarat kekuasaan di Madinah dan juga seterusnya. Itu sebentar tadi kita dah ulas. Seterusnya ayat-ayat ini bukti sejarah tentang bantuan Allah Ta'ala dalam menewaskan musuh para Rasul. Kan? Dan Al-Hajj ayat 42 sebut kaum Nuh dan juga kaum Thamud. Wa in yukadzibuka, kalau mereka mendustai engkau, maksud kalau golongan musyrikin, golongan Yahudi itu mendusta kepada engkau wahai Rasulullah SAW, maka sebelum mereka telah ada kaum Nabi Nuh dan juga Ad dan juga Thamud. Kaum Nabi Nuh, Ad dan juga Thamud telah mendustai para rasul mereka. Kemudian dalam surah ayat 43 disebut lagi wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Yang tadi 3 kaum, ini 2 lagi kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut. Kemudian kaum Nabi Saleh iaitu penduduk Madian wa ashabu Madian. Dan juga pengikut Nabi Musa wa kudziba Musa. Nabi Musa yang kuat itu juga didustakan. Baik. Jadi seterusnya sebut lagi banyak penduduk negeri lain juga dibinasakan. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha. Kami binasakan mereka. Wahya zalimah. Sedangkan dia ni zalim, menindas dan juga melakukan syirik dan juga zalim pula, menindas orang pula. Fa ya khawiyatun ala urusya wa bi'ri mu'attalati wa qasr masyid. Maksud mereka sini boleh ditimpa kehancuran. Itu ayat yang 48. Wa ka'im min qaryatin amlaitu laha. Betapa banyak penduduk suatu kampung, suatu masyarakat, suatu tempat tinggal, banyak tempat golongan begini, aku beri tempoh kepada mereka. Amlaitulah, aku tangguhkan mereka. Wahya zalimah. Sedangkan mereka zalim, menindas, syirik. Kemudian aku mengenakan dia hukuman dan juga menghancurkan mereka, dan juga kepada akulah mereka akan kembali.
Ini ancaman dan juga ini jaminan kepada Rasulullah SAW, hujah sejarah. Okey, kalau kita tengok dalam Quran diberi hujah akal, hujah akliyah tentang kenapa tidak boleh syirik, kenapa kena agungkan Allah, kenapa kena mengesakan Allah, kenapa kena beriman dengan Allah dan dengan Rasulullah SAW, kenapa tak boleh lawan Rasul. Contoh dalam surah Al-An'am, hujah-hujah akliyah. Surah selepas Al-An'am ialah surah Al-A'raf. Ini hujah-hujah sejarah. Hujah-hujah sejarah. Okey, begitu juga di sini, hujah-hujah sejarah. Okey. Para pendusta Rasul diberi masa, kemudian dibinasakan. Ini hujah-hujah sejarah yang disebut dalam Al-Hajj 42, Al-Hajj 43, 44, 45, 48. Dan juga dikaitkan juga, kalau kita lihat, dikaitkan juga dengan golongan musyrik. Golongan musyrik ini, mereka ini Allah Ta'ala kata mereka ini meminta, tak sabar nak kena azab. Yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifallahu wa'dah. Mereka ini mendesak, meminta-minta bila azabnya. Kalau kami tak beriman, kalau kami lawan engkau, bila azabnya? Allah Ta'ala kata lan. Allah Ta'ala tidak akan sesekali memungkiri janji. Lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun yang mereka kira. Antaranya maksudnya satu hari mereka diazab satu hari baru. Seperti 1000 tahun dah, betapa dahsyatnya azab. Dan ayat itu juga sebenarnya datang dalam konteks ayat-ayat inilah. Konteks ayat ini nak bagi tahu mereka mendustakan engkau, lepas tu mempermainkan, mengejek, kata bila lagi kiamat, dan juga menentang engkau bila lagi kiamat, bilanya azabnya, dan betul-betul ada azab selepas itu. Maksud disegerakan azab kepada mereka dalam bentuk kekalahan dalam perang Badar. Belum sebut lagi azab di akhirat. Bagi yang tak bertaubat sebab itu ada yang taubat dan juga ikut Nabi SAW. Kan, sebab perang Badar. Baik. Seterusnya, kita tengok ayat yang ke-46 juga dalam konteks ayat Allah Ta'ala sebut tentang dia akan pertahankan Nabi SAW dan juga golongan yang beriman dan juga menghancurkan golongan yang mendustakan Rasul, menghina dan juga menentang para Rasul dengan beri hujah-hujah sejarah. Surah Al-Hajj mengajak juga supaya mengembara dan juga mengambil intibar. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Tidakkah mereka berjalan, mengembara di muka bumi ini untuk menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri kehancuran orang zalim dan juga melakukan pendustaan. Lalu dengan cara itu mereka boleh menyebabkan hati mereka sedar. Lalu memikirkan apa yang harus mereka lakukan terhadap seruan kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Maksudnya hati mereka boleh tersedar juga memikirkan apa yang mereka perlu buat untuk tidak kita panggil tidak terikut dengan pengakhiran golongan musyrik. Ataupun paling tidak mereka boleh dengar pengajaran daripada orang yang tahu sejarah. Telinga mereka boleh dengar berita-berita tentang kehancuran itu yang telah diceritakan oleh Allah SWT itu. Adhanu yasma'una biha, lalu mereka dengar. Tetapi kalau mereka tahu pun, kalau mereka pergi ke tempat-tempat, orang Arab bukan tak tahu. Golongan Ad, Samud, mereka bukan tak tahu, mereka bukan tak pernah dengar tentang akibat yang menimpa golongan tersebut. Tetapi hati mereka telah buta dan juga membantu. Fa innaha la ta'mal absaru. Mata tidak buta, tapi hakikatnya hati yang buta. Hati itu duduk dalam dada manusia. Ini ayat 46. Seterusnya ayat sebut mereka ini pula tanda hati mereka buta dan juga tidak memerhatikan dengan mendalam, mengambil iktibar itu bila mana mereka minta disegerakan azab, minta dengan keadaan nada mengejek dan juga mempelekeh. Maka rasa sombong itu menyebabkan mereka melakukan demikian. Tidak mahu mempedulikan segala pengajaran yang ada. Pengajaran sejarah
setelah pengajaran dari sudut hujah-hujah yang logik mengenai sejarah. Setelah mereka tolak hujah akhlak Nabi SAW yang memang mereka percaya sebelum diutuskan oleh Rasul, mereka tolak segala hujah. Ini tanda apa yang Quran sebut. Ta'mal qulub allati fis sudur. Buta hati yang berada dalam dada mereka. Baik. Seterusnya, bahagian ini bersambung dengan ayat Ya ayuhan nas. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW untuk berkata, Qul. Allah Ta'ala kata, Qul, katakanlah wahai Rasulullah, Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Innama ana lakum nadhirun mubin. Kamu tak nak ikut, tak nak ikut, terpulang. Kamu nak mengejek, tak nak mengejek, terpulang. Nak menentang, tak nak menentang, terpulang. Aku hanyalah seorang Rasul pemberi amaran. Ini akan terjadi kalau kamu tak ikut. Kalau menentang aku, kalau kamu bantah aku, ini yang akan terjadi. Dalam sejarah dah berlaku. Dan ini akan berlaku juga pada kamu. Dan memang berlaku. Lepas itu, golongan musyrikin kalah teruk dalam perang Badar. Okey. Jadi, Allah Ta'ala tegaskan melalui firman ini, maksud Nabi SAW kata, Ana lakum nadhirun mubin. Aku hanyalah pemberi amaran dan juga keterangan yang nyata kepada kamu. Fallazina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman juga beramal soleh ikut cakap aku, mereka akan dapat keampunan, lahum maghfiratun wa rizqun karim, dan juga rezeki yang mulia. Okey. Jadi wahai manusia tadi, kalau ikut setengah ahli tafsir termasuk Syekh Qurash Shihab, dia maksudnya golongan yang mendustakan kamu, wahai orang yang mendustakan kamu. Wahai golongan musyrik lah disebutkan. Sebab tu sebahagian ulama, saya pernah sebut dalam pertemuan yang lepas, bila mana sebut ya ayuhan nas, sebahagian ulama kata maksudnya wahai golongan musyrik. Sebab biasanya memang ditujukan kepada mereka, tetapi dengan gaya bahasa Arab yang luas itu, sebenarnya dia maksudnya semua pihak. Semua pihak, sebagai peringatan semua atas kapasiti yang berbeza, tapi sesuai dengan konteks kita boleh faham lah. Diutamakan golongan musyrikin dalam ayat sebegini contohnya. Contohnya ayat ini. Baik. Jadi, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, tetapi syurga dan neraka menanti. Orang beriman, beramal soleh dapat syurga. Dapat kita panggil keampunan. Ini bagus. Diampunkan dosa. Ini suatu yang menguntungkan. Dengan limpah kurnia yang mulia dalam syurga nanti. Orang yang menentang pula dan yang membatalkan ayat-ayat keterangan kami, wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Mereka bangkang, lawan, halang orang. Mereka itulah ahli neraka. Itu perbahasan dalam pertemuan kita pada malam ini. Kita nak beritahu macam begitu. Dia punya bermula dengan ayat berkaitan perang, keizinan perang. Dalam lingkungan ayat yang kita faham ayat-ayat sebelum itu tentang penyiksaan dan juga penindasan yang dilakukan oleh golongan musyrikin, khususnya penegasan tentang kita panggil tentang hakikat sebenar Baitullah dan juga haji dan juga korban ni. Itu yang diperintahkan kepada Ibrahim apa? Yang diselewengkan oleh golongan musyrikin tu apa? Dijelaskan, kemudian diingat balik tentang penindasan itu, maka disebut dalam konteks ini hubung kait dia dengan ayat yang mengizinkan perang. Jadi disebut beberapa agenda ataupun beberapa objektif perangan dalam ayat ini, sebab kerana mereka dizalimi, diusir daripada tanah air sendiri, dan juga untuk menjamin hak beragama. Jadi ini antara mesej yang penting dalam surah Al-Hajj. Alhamdulillah. Seterusnya, dia jelaskan bahawa bukan setakat ancaman terpanggil untuk orang kaum beriman balas apa yang dilakukan terhadap mereka, keganasan dan juga serangan dilakukan terhadap mereka. Bahkan masih lagi diajak mereka supaya berubah dan juga diberikan hujah-hujah selain hujah-hujah sejarah. Ini dalam ni ada banyak hujah sejarah, hujah tentang Nabi Ibrahim kenapa buat Baitullah, antahira baiti, untuk membersihkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala,
Juga sebut juga bahawasanya rumah Allah SWT itu ialah Al-Baitul Atiq. Kan? Wal yatawafu bil baitil atiq. Dalam ayat yang 29 yang kita yang dalam pertemuan yang lepas. Maksud ini rumah pertama. Ini rumah pertama, bukannya yang disangka oleh sebahagian ahli kitab, disangka ini second. Yang pertama ialah Baitul Maqdis katakan. Ataupun sedangkan kalau ikut Imam Al-Farahi ini, kenapa ini ditegaskan betul-betul, sedangkan sebenarnya dalam kitab mereka pun ada aspek-aspek itu, walaupun sebahagian ini diseleweng tapi masih ada. Maksudnya rumah pertama itu ialah rumah Baitullah. Okey. Jadi disebut tentang hak-hak rumah ibadat itu juga. Kan? Itulah wa may yu'azzim hurumatillah, perintah Allah, larangan Allah, dan juga tanah-tanah haram apa yang kita panggil kehormatan yang perlu dipelihara. Fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa may yu'azzim sya'airallah. Ini semua dalam konteks ayat ini semua, ayat ini kita panggil selingan untuk menekankan tentang mesej tauhid dan juga mesej penting dari sudut dan juga hujah-hujah sejarah tentang apa sebenarnya matlamat Baitullah, apa sebenarnya matlamat ibadat haji dan juga korban. Seterusnya masuk ayat perang yang kita bicara sebentar tadi, golongan yang ingkar lagi diberi ancaman lagi dengan hujah-hujah sejarah apa yang berlaku kepada golongan yang ingkar Rasul, mendustakan Rasul, menindas juga melawan Rasul. Sampai akhirnya Nabi SAW kata, aku ini sekadar menyampaikan, memberi amaran. Apa yang aku tahu kamu tidak tahu. Aku diberitahu oleh Allah. Tapi tak nak ikut, terpulang. Yang penting selepas ini ada syurga dan juga neraka. Selesai pertemuan kita pada malam ini. Setakat itu saya berhenti. InsyaAllah next kita akan sambung ayat 52. 52 ayat cukup penting. Banyak salah faham tentang ayat tersebut. Banyak juga